Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Ada bawah lagi Tuan Haji. Terkejut. Salam sejahtera bersama. Saya tambah sikit air kuning di hati. Yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Pengerusi Barisan Nasional, Yang amat berhormat Datuk Seri Syahrani Mohamad, Menteri Besar Perak, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan di kehormat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sikit saja. Pertama sekali, alhamdulillah, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang amat berhormat Datuk Seri Pengerusi Barisan Nasional, Yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Perak, seluruh kepimpinan Barisan Nasional dan juga UMNO, khususnya UMNO bahagian Tapah yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk mewakili Barisan Nasional dalam PRK Dun Air Kuning ini. InsyaAllah dengan kerjasama daripada kita semua, komitmen daripada kita semua, kita akan mampu membawa kejayaan yang besar kepada Dun Air Kuning ini demi meneruskan perancangan dan apa yang telah dibuat oleh Allahyarham Tuan Haji Syam Haji Syahrin. Itulah komitmen dan janji kami, berjentera kami. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha kami ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan hari ini permulaan yang baik dengan pengakhiran yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Dr. Yusri dan ucapan sebentar tadi. Sebelum majlis berakhir, sebelum berakhir pantun calon N48 Air Kuning, Dr. Yusri.